Flat. Gila guys. Amar, boleh tak kalau orang nak cutting dia main high rep? High rep ni maksudnya dia main ringan high rep. Adakah recommended buat macam tu? Okay, kalau korang tahu kan, hypertrophy, kita nak build muscle ni, kita kena tahu game dia. Kalau orang nak main untuk kuat strength, main strength. Okay, 90% hingga 100% 1RM. Okay. So kalau kita nak hypertrophy ni 70 hingga 80%. Make sure dalam berat tu lah. So make sure korang kalau cutting, jangan main ringan sangat. Okay, sebab dia jadi je ringan, jadi high rep, jadi berat pun jadi. Okay. Tapi the best is dalam range hypertrophy tu. Faham? Hypertrophy ni dia ada 3 geng. Untuk pendapat korang lah. Kalau korang nak besar, korang kena main 3 ni, iaitu mechanical tension, iaitu main berat. Okay, 6 hingga 8 reps. Game compound nak selalu first game dia main compound. Itu ialah mechanical tension, main berat. So dia bagi signal anabolic besar, tebal. So kedua ialah metabolic stress. Korang main pump. Okay. Pump ni dia kita nak kena penat. Rest dia kurang sikit lah. 30 seconds kan. Rehat dia. Dia kasi darah tu, dia pump blood sampai kita rasa letih. Lactic acid tu yang dia effect pada hypertrophy. Masa kita grow. Yang ketiga ialah muscle damage. Muscle damage ni kita main slow squeeze. Main muscle connection. So mindset korang all the way kat dalam muscles. Okay, mindset korang. So dalam nak dapatkan muscle damage ni juga korang kena tukar-tukar variety exercise. Itu dalam muscle damage tadi. Muscle damage ni dia fokus kepada muscles, lepas tu dia tukar-tukar, dia shock the muscles, tukar exercise. At the same time slow squeeze, kasi dia berkitai. So kena ada 3 lah. Korang ada berat, iaitu mechanical tension, metabolic stress, iaitu high rep, pump blood dalam muscle, dan ketiga muscle damage, squeeze, kasi dia berkitai. Kalau kita biar Amar bercakap ni sampai besok video ni, memang banyak gila input dia boleh kongsikan dengan kita. Tapi kalau korang nakkan lagi input-input macam ni yang function berguna macam ni, tolonglah follow, minta Amar datang lagi kat sini supaya kita boleh kongsikan macam-macam lagi. Follow guys.